di belakang. Sepanjang diorang turun tangga, Zira menangis sambil menekuk muka di dada makcik itu dan bagi tahu dia nampak banyak makhluk menakutkan berdiri di sepanjang tangga. Anak makcik itu pun merenjis air penawar di sepanjang laluan tangga tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Seram Cengkeh SC Stories. Saya Abang Cengkeh. Video pada kali ini saya nak bawakan satu kisah seram yang dikongsikan oleh Fiz. Kisah yang berlaku di sebuah rumah flat di Kota Kinabalu, melibatkan gangguan yang bermula hanya selepas waktu maghrib. Persoalannya, kenapa hanya pada waktu malam dia berubah? Dan siapa sebenarnya yang memanggil dari luar tingkap tu? Jom kita dengar kisah ni. Okey, Fiz dia nak kongsikan pengalaman Fiz ni yang berlaku lebih kurang 11 tahun yang lalu. Masa tu Fiz dalam lingkungan umur 20-an dan tengah belajar di salah sebuah FPTA yang terletak di Kota Kinabalu. Pada masa tu, Fiz ada seorang kawan baik bernama Man. Bukan nama sebenar tau. Dia ni belajar di FPTA yang sama dengan Fiz. Kisah ni berlaku pada diorang belajar di semester keempat. Waktu tu diorang ni tengah cuti semester selepas habis latihan industri atau praktikal. Dalam masa yang sama, masing-masing tengah sibuk siapkan laporan latihan industri. Pada satu hari, Man dia call lah si Hafiz ni. Dia minta Fiz ni datanglah ke rumah sewa dia. Rumah sewa dia ni rumah flat yang terletak di tingkat 3. Untuk temangan dia dan sepupu dia yang merupakan seorang perempuan. Nama sepupu dia ni Zira. Bukan nama sebenar juga tau. Man ni dia minta lah Fiz ni datang sebab Zira ni ada penyakit pelik yang diorang syak ada kaitan dengan gangguan makhluk halus. Man sendiri pun tak berani nak jaga si Zira ni seorang-seorang diri. Lepas dapat call tu, malam tu jugalah si Fiz ni dia hantarlah sepupu Fiz ni ke rumah Man sebab masa tu Fiz masih belum ada lesen dan kenderaan sendiri. Sewaktu Fiz sampai di rumah sewa Man, Fiz teruslah perasan suasana rumah tu sungguh suram. Lain sangat berbanding hari-hari biasa Fiz datang ke sana sebelum ni. Suasana dia sunyi dan agak menekan. Man pun teruslah bawa si Fiz ni masuk ke dalam bilik. Bila masuk je, Fiz dia nampak Zira sedang duduk di satu sudut bilik sambil memeluk lutut dan kepalanya ditundukkan. Man bagi tahu Fiz yang Zira ni dia datang menumpang di rumah sewa dia sebab dia ada urusan di bandar. Dalam masa yang sama, diorang ni tengah cubalah cari orang yang pandai merawat gangguan makhluk halus ni yang dialami oleh si Zira ni. Pada masa tu, kedengaran ayat-ayat ruqyah berkumandang dalam bilik melalui laptop Man. Fiz tengok Zira hanya duduk di satu sudut sambil memeluk lutut dan menangis perlahan. Man bagi tahu Fiz yang setiap kali lepas waktu maghrib, Zira ni akan jadi macam tu, berkelakuan macam tu. Keadaan dia ni dah berlaku beberapa malam sebelum Fiz datang ke sana lagi. Malam tu, diorang ni cuma biarkan Zira duduk di sudut bilik sambil menangis. Fiz dengan Man ni hanya duduk dalam bilik je memerhatikan Zira ni sambil berborak mengenai keadaan si Zira ni lah. Man minta Fiz fikirkan macam mana nak ikhtiar yang boleh bantu diorang malam tu. Fiz cadangkan supaya buat air penawar untuk bagi pada Zira. Tapi Man pula minta Fiz buat sebab dia sendiri tak tahu macam mana nak buat. Berbekalkan keimanan dan tawakal kepada Allah, Fiz pun ambil air dan baca selawat syifa. Kemudian Fiz hemuskan ke dalam air tersebut. Masa tu Fiz memang doa sungguh-sungguh supaya Allah lindungi diorang ni dan bantu diorang semua dalam situasi tu. Bila Man bagi Zira minum air tu, Zira macam dah tersedak lah. Fiz pun tak pasti sama ada itu kesan daripada air penawar yang Fiz buat atau memang dia tersedak sendiri. Sepanjang malam tu diorang berjaga untuk jaga si Zira tu yang masih lagi duduk di sudut bilik sambil memeluk lutut dan menangis. Keadaan ni berlanjut sampailah subuh. Diorang hanya tidur lepas subuh bila Zira tidur. Fiz tinggal di situ beberapa hari. Selepas Fiz berada kat sana, waktu siang Zira berkelakuan macam biasa. Macam tak ada apa-apa pun berlaku. Boleh masak, boleh berbual dengan diorang. Tapi bila masuk je waktu maghrib,
memang diorang semua akan masuk dalam bilik dan Zira akan duduk semula di satu sudut bilik sambil menangis. Dengan ayat ruqyah dimainkan setiap malam dari laptop Man. Diorang hanya tidur selepas subuh. Perkara itu berulang setiap malam sepanjang Fiz berada di sana. Sampailah satu malam tu, macam biasa, diorang duduk dalam bilik, tapi malam tu pintu bilik dibiarkan terbuka sebab rasa panas kan. So tingkap di luar bilik tu pun dibuka supaya angin malam yang kat luar tu boleh masuk dan sejukkan suasana malam tu. Masa Fiz dengan Man tengah berborak kan, tiba-tiba Zira bangun berdiri dan berjalan perlahan-lahan menuju ke arah tingkap yang terbuka. Fiz dan Man hanya perhati je dengan kelakuan si Zira tadi tu lah. Sebaik saja Zira sampai di depan tingkap yang terbuka tu, tiba-tiba dia jatuh pingsan. Fiz dan Man terus panik sekejap dan bergegas dapatkan Zira yang dah terbaring kat lantai tu. Lepas tu Man angkat Zira perlahan-lahan dan bawa ke ruang tamu. Ruang tamu tu memang kosong, tak ada perabot langsung. Fiz masa tu hanya berdiri dan memerhati keadaan Zira sambil berfikir apa yang patut dibuat dalam keadaan yang agak kelam kabut tu. Tanpa Fiz sedar, Man dah keluar cari bantuan dan tak lama kemudian dia balik bersama seorang makcik. Makcik tu pun dia mintalah seulas bawang putih. Kemudian dia ramas bawang putih tu sambil membaca sesuatu. Dia beritahu dia cuma baca selawat Nabi. Lepas tu dia picit ibu jari kaki Zira. Bila bawang putih tu kena dekat ibu jari kaki Zira, Zira terus reaksi. Badan dia menggeliat dan kaki dia ditarik-tarik macam menahan sakit, seolah-olah nak lepaskan ibu jari dia dari pegangan makcik tu. Makcik tu bagi tahu dia orang yang Zira mungkin terkena gangguan jin. Lepas tu dia cuba dekatkan lagi bawang putih tu ke arah ibu jari kaki Zira, walaupun tak sentuh. Tapi Zira tetaplah tarik kaki dia menjauh. Seolah-olah dia dapat rasa kehadiran bawang putih tu walaupun mata dia tertutup. Lepas tu dia orang papah Zira masuk semula ke dalam bilik. Makcik tu tanya Zira apa yang dia nampak. Sambil menangis, Zira bagi tahu dia nampak banyak makhluk menakutkan dalam bilik tu. Fiz dengan Man hanya berpandangan sesama sendiri. Masa tu tanpa disedari jam dah hampir pukul 2 pagi. Makcik tu hubungi anak dia dan minta datang bawa air penawar yang dia ambil daripada seorang perawat. Tak lama lepas tu anak dia sampai dan makcik tu ambil air penawar tu lalu merenjes di sekitar bilik. Lepas tu keadaan Zira mula tenang. Makcik tu kemudian minta diorang semua bawa Zira ni pergi jumpa seorang perawat yang dia kenal di daerah lain lah, menggunakan kereta anak dia. Makcik tu papah Zira keluar rumah. Man dan anak makcik tu jalan di depan. Makcik dengan Zira di tengah dan Fiz ikut di belakang. Sepanjang diorang turun tangga, Zira menangis sambil menekuk muka di dada makcik tu dan bagi tahu dia nampak banyak makhluk menakutkan berdiri di sepanjang tangga. Anak makcik tu pun merenjes air penawar di sepanjang laluan tangga tu. Lepas tu Zira nampak semakin tenang. Bila hampir sampai di tingkat bawah, Fiz yang berjalan di belakang tu baca selawat syifa dan hembuskan ke belakang tengkuk Zira. Lepas dia Fiz buat macam tu, tiba-tiba Zira pingsan di tangga. Diorang terpaksa angkat Zira semula naik ke tangga 3 untuk bawa masuk ke dalam bilik. Lepas Zira sedar, dia mengadu tengkuk dia rasa sakit. Fiz masa tu rasa bersalah, mungkin sebab apa yang Fiz buat tu jadi punca. Tapi Fiz diam je dan tak beritahu sesiapa pun. Lepas tu diorang bergerak semula untuk pergi ke rumah perawat. Sepanjang perjalanan tu Fiz doa dalam hati supaya tak ada apa-apa benda pelik berlaku. Alhamdulillah, diorang selamat sampai sekitar pukul 4 pagi. Masa tu memang ada beberapa orang juga yang datang untuk perawatan. Perawat tu bagi tahu yang benda tu sebenarnya cuma menumpang je. Lepas selesai rawatan, diorang balik semula ke rumah dan keadaan Zira mula stabil. Pada siang hari tu, Zira cerita apa yang sebenarnya jadi sebelum dia pingsan di depan tingkap. Dia kata dia dengar nama dia dipanggil dari arah tingkap yang terbuka. Bila dia pergi ke situ, dia nampak sesuatu yang menyerupai diri dia sendiri berdiri di luar tingkap sambil memanggil nama dia. Lepas tu dia terus pingsan. Lepas kejadian tu, Fiz tinggal di rumah tu 2 malam lagi untuk pastikan keadaan Zira betul-betul stabil. Sampai sekarang, Fiz dengan Man masih berkawan.
Man dah kahwin dan ada 2 orang anak, manakala Fiz masih bujang. Itulah kisah yang dikongsikan oleh Fiz. Satu perkongsian yang mungkin nampak biasa pada awalnya, tapi bila difikirkan semula, memang tak masuk akal. Bayangkan, bila sesuatu tu boleh menyerupai diri kita sendiri dan memanggil nama kita sendiri dari luar tingkap, masa tu, siapa sebenarnya yang kita hadap? Apapun sentiasa berhati-hati. Bukan semua yang kita dengar atau nampak tu datang daripada manusia. Kalau korang suka kisah yang macam ni, jangan lupa tekan like, share dan subscribe Seram Sengkeh Axis Stories. Saya, Abang Jengkeh. Jumpa lagi dalam kisah seram yang lain. Assalamualaikum. Bye.